kita bagi allowance beli kereta Perdana Menteri yang baru? Tak payah, saya Proton dah cukup dah. Berapa yang Perdana Menteri dulu order? 2 juta ringgit. Apa jadi? Saya jadi Perdana Menteri, saya tolak 2 juta ringgit. Itu kerana lebih baik 2 juta ringgit bagi pada orang asli daripada kereta Perdana Menteri. Kita bagi allowance beli kereta Perdana Menteri yang baru? Tak payah, saya Proton dah cukup dah. Saya Proton dah cukup dah. Tak ambil gaji pun dia hina, tak pakai kereta masjid pun dia hina. Ni apa dia? Saya tak ambil pasal apa? Sebab saya malu kepada rakyat. Rakyat tengah susah. Susah-susah saya kereta ada, nak pergi mana-mana kapal terbang ada, pengawal ada. Tapi susah rakyat ini, makan dan bertegedah pun tak cukup. Sebab itu saya kata,